Hey, what's up guys? So hari ni kita nak masak lag. Hari ni aku nak cerita dekat korang tentang satu enjin yang sangat-sangat padu, yang sangat-sangat digemari oleh ramai tuner di luar sana. Enjin apa tu? Enjin 2JZ. Yes, 2JZ ataupun 1JZ, dia lebih kurang berbeza sedikit ya, berbeza dia. So hari ni aku nak cerita kat korang kenapa enjin ni sangat legend, sangat disayangi, sangat syahdu, kenapa dia tahan lasak dan segala-galanya. So jom kita dive into the history of 2JZ. So pada tahun 80 ke 90-an, late 80s to early 90s, Japan punya domestic market kan, ketika tu ada perperangan yang sangat-sangat hangat di antara Nissan dan juga Toyota. Dan pada tahun tu juga Nissan keluarkan sebuah enjin yang legend juga yang dinamakan RB26DETT. So before RB26 ni keluar, Toyota dah keluarkan 1JZ. Tapi time tu 1JZ 2.5 liter saja. Tapi bila RB26 ni keluar 2.6 liter lagi power pada 1JZ ni, so apa Toyota perlu buat? Diorang perlu step up their game. So apa diorang buat? Diorang producekan 2JZ. So macam aku cakap tadi, sebelum Toyota keluarkan 2JZ, diorang dah keluarkan 1JZ GTE, iaitu 2.5 liter. Tapi untuk upkan game diorang perlu keluarkan sebuah enjin yang lebih power pada tu. So diorang keluarlah 2JZ, time tu 3 liter untuk lebih torque dan lebih power untuk kereta-kereta seperti Supra, Aristo dan sebagainya. So untuk spek 2JZ ni pula, 2JZ ni dikeluarkan macam aku cakap tadi 3.0 liter inline 6. Maksudnya dia ada 6 piston. Selain tu, dia juga menggunakan dual overhead cam bersama 24 valve. So inline 6 3.0 liter ni untuk engine running dengan smooth, nak bawa laju pun dengan smooth apa semua. Dan dual overhead cam dengan 24 valve ni untuk kereta tu punya airflow lagi cantik, lagi lawas dan lagi sedap. Selain tu, 2JZ ni juga datang dengan twin turbo sequential. So apa itu twin turbo sequential? So twin turbo sequential ni basically dia twin turbo. Korang tahu kan, satu turbo, dua turbo. So first turbo ni dia akan boost pada awal RPM so that engine tu tak ada lag, tak ada boost lag. Yang kedua ni, turbo yang kedua ni, dia akan boost pada higher RPM so that power delivery tu dari bawah sampai atas memang sedap. Seperti mana korang tahu, kalau kita guna supercharge, dia memang lower RPM punya torque. Tapi kalau kita guna single turbo, depending pada turbo tu. Kalau turbo besar memang high RPM, turbo kecil low RPM ada, macam tu. Tapi bila twin turbo ni, dua-dua dia support. Selain tu, internal 2JZ ni pula, dia menggunakan cast iron punya block. Yang ini, block ni boleh tahan lasak sangat-sangat. Korang boost lah tinggi mana pun memang tahan. Selain tu, dia menggunakan forged crankshaft untuk support enjin tu punya redline. So korang boleh redline lebih tinggi berbandingkan enjin-enjin yang lain. Itulah special dia dengan 2JZ ni. So selain daripada komponen-komponen enjin yang membuat orang suka 2JZ ni, macam aku cakap tadi, salah satu benda yang buat orang gemar dengan enjin ni is sebab dia tahan lasak kan. Sebab apa dia boleh tahan lasak guys? Sebab selain daripada cast iron block dia, enjin ni juga telah di over engineered oleh Toyota supaya dia boleh tahan power yang lebih kuat daripada stok horsepower yang dikeluarkan oleh Toyota. Sebagai contoh, macam kalau korang tak faham aku nak cakap apa ni, contoh enjin yang dikeluarkan oleh Toyota ni 2JZ kan, so dia keluar dalam buku apa semua, dia tulis 270 horsepower contoh. Tapi sebenarnya potential enjin tu dia boleh pergi lebih pada 270 kalau korang tune lebih lagi. Sebab itulah kereta ni keluar-keluar kilang pun dah tahan lasak, memang kuat. Seterusnya guys, stock internals 2JZ ni pun sangat-sangatlah kau, sebab dia boleh tahan horsepower lebih pada 800 horsepower. Kalau korang betul-betul tune, fine tune dia, guna turbo yang betul apa semua kan, tanpa menukarkan piston atau rod, korang dah boleh dapat 800 horsepower dah. Korang bayangkan, tak tukar piston, tak tukar rod, tak tukar apa-apa, stock internals, turbo maybe buat sikit, korang dah dapat 800 horse. Setengah orang dengan enjin lain, K24 ke, K20 ke, SR20 ke, apa semua ke, memang macam-macam kena buat untuk dapatkan 800 horsepower tu. Tapi 2JZ keluar-keluar stock internal, kau dah boleh tibai 800 horsepower tegak-tegak guys. Okay lah, next lah guys kan, next.
Apa yang membuat dia lain daripada RB? Apa yang membuat 2JZ ni lain daripada RB26, 25, RB20? Dia punya cooling system. Seperti fighter-fighter RB di luar sana, anda mesti tahu. Sebab bos saya guna RB kan. So anda mesti tahu yang RB ni masalah cooling system memang payah. Kalau korang stuck in jam, water temp naik. Kalau korang merembat lebih sikit, oil temp pula naik. Tapi bukan 2J tiada masalah untuk water temp ataupun oil temp. Sebab dekat Toyota dorang dah R&D macam-macam untuk bagi water flow, oil flow, apa semua cantik-cantik supaya cooling system tu berjalan dengan aman. Bukan seperti RB. Ish, menyampah betul lah tengok adik dia ni. Hello? Kak, tolong Rani boleh tak? Kereta Rani tak boleh start ni. Ada masalah bateri kereta. Abang Haris ada tak? Minta dia datang sini boleh? Biarkan teman-teman yang akan menang. Tak nak. Panggil je lah bateriku.com. Ada hati nak panggil laki kita. Selamat rumah tangga. Tukar sebelum kong, bateriku.com. Selain tu, apa yang membuat 2JZ ni sangat-sangat famous di antara kalangan-kalangan orang-orang motorsport di luar sana, seluruh dunia, senang cakap kan. Memang enjin ni menjadi enjin idaman semua orang. Memang salah satu idaman korang untuk letak sebuah 2JZ dalam kereta korang. Sebab enjin ni telah di showcase di dalam movie Fast and Furious. Macam biasa, memang R34 masuk Fast and Furious, terus jadi legend. Supra masuk Fast and Furious, terus jadi legend. Dia bukan sebab Fast and Furious sebenarnya. Enjin ni terlalu overpowered, terlalu legend. Sebab itulah diorang masukkan dalam Fast and Furious. Kalau korang ingat, ada satu scene tu yang masa Dom cakap dengan Paul Walker, "You owe me a 10-second car." So Dom datang dengan kereta Supra, atas towing, kereta bapak rompong, bapak rabak. Macam Sefiro Mike dulu masa awal dapat. Lepas tu ada Jesse datang, buka hood. Sebab Paul Walker cakap, "Pop the hood." Jesse buka hood tu, dia cakap, 2JZ engine, no shit. Editor play supaya orang faham aku tengah cakap apa. Hey, pop the hood. Pop the hood? Pop the hood. 2JZ engine, no shit. What did I tell you? I retract my pre. Dan akhir sekali guys, 2JZ ni mempunyai aftermarket part support yang sangatlah besar. Kau nak barang ori, kau nak barang dari Jepun, kau nak barang NOS, semua ada. Semua boleh cari dengan senang. Dan selain tu, 2JZ ni juga salah satu enjin yang sangat-sangat proven di dalam bidang drag, dalam bidang drift, dalam bidang time attack. Enjin ni kau letak dalam kereta apa-apa saja tak pernah mengecewakan. Sebabkan dia punya ketahanan lasak, sebabkan dia punya power bandwidth yang tinggi dan segala-galanya. Dan last sekali 2JZ ni juga boleh tahan 1000 horsepower dan ke atas dengan mods yang betul. Kita orang budak-budak Motomaniac pernah nampak sendiri dekat Thailand enjin 2J yang 1100, 1200 horse. Senang wenang, aircon pun boleh on kat Thailand. So enjin ni memang potential yang sangat-sangatlah tinggi, power bandwidth yang sangat-sangatlah tinggi, dan dia tahan lasak. Salah satu enjin idaman setiap remaja di luar sana, aku pasti. Bukan sebab dia dalam Supra saja, bukan sebab dia dalam JZX saja, tapi sebabkan enjin ni. Bukan sebab kereta pun sebenarnya, tapi sebab enjin ni yang sangatlah padu, sangatlah syahdu. Nampak tak? Aku upkan lebih-lebih enjin ni. So aku tak tahu nak cakap apa lagi. Kalau korang tak pernah dengar tentang enjin 2JZ, aku harap aku terangkan ni korang boleh faham. Dan korang mesti tertanya, kenapa kita orang tengah borak pasal 2JZ? Ada sebab. Dia tak kosong guys. Ada sebab kenapa kita borak pasal 2JZ. Jadi aku akhirilah video ini di sini saja dahulu. See you guys in the next episode. Apa-apa Roger, jangan caw lagi. Sebab kalau korang ada masalah bateri, korang boleh Roger bateriku.com dekat hotline kita, ataupun korang boleh Roger kita orang dekat apps bateriku.com. Selain tu, kalau korang nak tukar bateri, jangan lupa tukar bateri Astra. Sebab semua budak-budak kereta dah pakai bateri Astra. Even kereta racing pun pakai bateri Astra. Dan kalau anda ada masalah selain pada bateri, anda boleh Roger bateriku juga. Sebab kita ada B-Garage di macam-macam tempat. Banyak cawangan B-Garage dah keluar. Dan last sekali, untuk bateriku, kita juga ada roadside assist. Kalau korang punya kereta breakdown tepi
tepi jalan, mana-mana pun bateri ku boleh sampai, tolong towingkan. Kita ada 2 towing untuk korang. Dari mana-mana saja korang nak pergi, kita boleh tolong. Dan last sekali, kalau korang nak dapatkan merchandise Motor Maniac, korang boleh pergi ke www.motormaniac.store ataupun korang boleh pergi ke TikTok shop Motor Maniac dan scroll beli di sana. Kita orang dah keluarkan merch baru untuk korang. Ada jorts, ada work shirt, ada tote bag dan macam-macam lagi. So, sekarang baru. See you guys in the next episode. Apa Roger. Ciao. Water time naik. Kalau korang melembat. Start boleh lah. Weh. Relax lu. Jangan hujan lagi. Relax lu. So pada tahun 80 ke 90. So selain tu. Ayo. Dan kau nak selain tu lah. Dia nak ambil gambar kan. Selain tu. Selain tu. So selain daripada, nampak aku nak tepuk dah. Jangan tepuk. Selain daripada dia punya cast iron skillet pula. Cast iron block. Skillet untuk masak kawan-kawan. Dah Khairul Amin dalam otak aku. So selain daripada Wow. Wow. Letak. Weh.